Hello? Hello, Ami. Kenapa suara you bergema kat mana ni? I dekat dalam toilet ni. I sakit perut. Tapi toilet ni dekat tepi dewan. Anak minta you balik cepat boleh tak tengokkan anak. Sebab anak keluar sendiri kejap. Tapi, you nak pergi mana? I tak pergi mana pun dekat sini je. Okey, boleh. I balik sekarang. Okay, thank you. Jom. Jom. Sekejap ni keluar. Alah, I cuma pergi jumpa dia pasal tadi je. I tak sedar hati termarahkan dia. Macam mana event tadi okey? Okey. Tapi, sayang you tak ada sekali tadi. Tadi sepanjang event tu, I sentiasa fikir pasal you. Kenapa dia tiba nak romantik ni? Kenapa? Salah ke? Anak suit-suit dengan isteri I. Tak salah pun. Perut you macam mana, sakit lagi ke? Nak minyak angin tak I ambilkan? Tak apa. Dah okey dah. Tadi dia sakit sikit je. Mungkin dosa I tak beli makanan untuk isteri dengan anak I. You dah makan ke? Dah. Tapi I makan sikit je tadi. Sebab I tak sabar nak balik. Tadi kan, masa I dekat bilik Seri, I dengar macam telefon you. Ish. Takkanlah you dengar macam telefon I kat bilik Seri. Itu mungkin bilik sebelah. Mungkin dia pakai caller ringtone sama ke? Ni, I nak mandi. Lepas tu kita tidur, okey? I dah tidurkan anak I dah. Okey. Sorry. I pergi borak dengan Ain kejap, I nak hantar kunci bilik kejap. Okay. Hey, tak balik lagi? Aku tunggu lelaki aku. Dia sangkut jam. Lisa dah balik sebab tak bagi tahu pun dalam grup. Dia dah balik dulu. Sentak dengan Mikael kot. Tadi aku nampak dia borak dengan Mikael. Lepas tu, tiba-tiba hilang. Aku rasa kau kena hati-hatilah dengan dia. Siapa? Lisa ke Mikael? Seri. Kenapa pula? Malam semalam, aku nampak Seri dengan Sufian kat dalam dewan. Tak ada apalah. Seri pergi hantar Litmat, aku tahu. Kau tahu? Habis tu kau okey je? Tak ada apalah. Diorang bukannya buat apa-apa pun. Kau jangan risaulah, Okeylah, aku dah kena gerak ni. Anak aku tunggu dalam kereta. Nanti apa kita jumpa lagi, okey? Okey. Di. Jom. Bye. Tuan? Tuan? Penatnya. Adik pun nak tidur. Kalau penat, pergi naik atas, tukar baju dulu. Baru tidur. Pergi. Balik pun korang? Bila akak sampai?
Masa korang keluar itu, aku risaulah kot-kot Mak Melah curi barang-barang korang. Dia kan dah nak berhenti. Siapa itu kakak ke? Cak, mana Kak ambil baju ni? Ni baju review kan? Saya dah bagi tahu mem, tapi mem dia Kenapa? Kalau baju review pun apa masalah? Bukannya aku jahanamkan baju ni. Lagipun aku tak bawa baju. Sofian lah yang bagi tahu aku last minute. Kau ambil mana aku lagi ke? Kau masuk bilik aku lagi? Apa kau aku? Zain ni lagi tua pada Saif. Hormat sikit. Mak Melah, dah masak ke belum? Mem dah anak Mem lapar. Cepatlah. Kita orang nak balik pula lepas ni. Mak Melah tak apa. Ni saya bawa naik atas. Masak lebih sikit. Aku nak bawa balik. Akak dah baca poseri? Saya tak tahu pun kakak Air datang. Lagipun betul lah apa yang dia cakap. Kalau kita tak dekat rumah, kita keluar, Mak Melah bawa barang-barang kita lari macam mana? Can you explain this? You nak explain apa ni? Kenapa Sri ada kat dalam dewan dengan you? I suruh dia hantar sampel tu dekat I dekat dalam dewan. Lepas tu dah alam seat sebelah itu kosong, I ajaklah dia sekali. Kak A pun okey je I ajak dia. Ya, I tahu dia patut hantar limit kat you, tapi I tak tahu dia patut ganti tempat I terus. Tak, ini kenapa? Tak ada siapa yang akan gantikan tempat you lah, Kat. You dengan Sri sebenarnya ada apa-apa ke belakang I? Mami, dekat dalam dewan tu ramai orang. Takkanlah I nak buat bukan-bukan dengan Seri tu. I tak ada apa-apalah dengan Seri tu. Lagipun I ni suami you. Seri tu kawan baik you. You yang bawa dia bawa masuk dalam rumah ni, kerja dengan kita. Sekarang ni you nak tuduh I ada apa-apa pula dengan dia. Ke sebenarnya you tak suka Kak I datang sini? Dah lah. Penat cakap dengan you. I penat driving tau. Mak Melah, betul ke dah fikir ni? ya puan. Saya minta maaf ya puan. Tak boleh ke hujung bulan? Hujung bulan je Mak Melah. Anak-anak saya nak ambil besok puan. Ke Kak Salihah ada cakap apa-apa dekat Mak Melah? Tak ada. Cuma anak-anak saya tak dapat pengasuh untuk anak diorang. Sebab tu dah diorang nak ambil saya besok. Betul ke? You. Daddy. Cakaplah something. Betul ke anak Mak Melah nak ambil Mak Melah? Kalau macam tu Mak Melah ikut je diorang. Kalau Mak Melah dah ready nak kerja, Mak Melah bagi tahu saya. Sementara tu saya ambil kerja Mak Melah. Terima kasih tuan. Puan, saya masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami. Ni anak Mami ni.
Baik sekolah dah mandi ke belum? Masyam. Abang tu belum mandi. Saya nak mandi kolam. Aunty Seri cakap mandi sekejap lagi. Tak bolehlah saya nak mandi kolam je. Nanti demam macam mana? Mami boleh tak nak beli mainan baru? Sebab Zin rosakkan lagi mainan Saif. Ya, nanti Mami belikan ya. Pushi pun nak. Hari tu dia masuk bilik Putri. Lepas tu dia ambil pensel Putri. Ya, nanti Mami belikan juga. Dah makan belum? Daddy mana? Dah, Aunty Seri masak tadi. Dia kat atas kot. Tadi dia cakap dia nak rehat kat bilik. Okeylah. Mami pergi tukar baju kejap. Nanti Mami turun balik. Mami teman korang, okey? Okey, bye. Bye-bye. Sri. Okey. Kau dah balik? Kau buat apa kat dalam bilik aku? Oh tak. Aku nampak banyak baju dalam dryer. Jadi aku tolong settlekan. Baju budak-budak pun aku dah letak dalam bilik diorang. Tapi bukan kerja kau kan? Tak payahlah buat. Aku tahu. Cuma aku rasa bersalah sangat. Kau bayar gaji aku besar. Lagipun Mak Mela tak ada kan? Apa salahnya kalau aku kurangkan kerja kau, kerja Sufian? Aku faham tapi ni ruang peribadi aku dengan Sufian. Aku tahu niat kau tapi tak perlu buat semua ni. Oh, aku minta maaf. Aku cuma nak tolong je. Aku pergi dulu Sri. Ya? Aku nak tanya kau. Apa dia? Kau ada perasaan ke kat suami aku? Kenapa pula, Orchid? Aku ada perasaan dekat suami kawan baik aku sendiri. Okey, kau ni kawan baik aku. Takkanlah aku nak tikam belakang kau. Dahlah, kau janganlah fikir bukan-bukan, okey? Aku memang tak ada apa-apa hubungan dengan Sufian pun. Kalau tak ada apa-apa hubungan, kenapa aku dapat banyak berita pasal kau dengan Sufian? Dari siapa? Followers kau ke? Lepas video Arman serang aku kat mahkamah hari tu viral, aku pun dapat macam-macam mesej. Aku minta maaf, okey? Aku tak boleh nak kawal semua benda. Kau pun tahu kan social media macam mana? Okey, aku pun takut sebenarnya. Loh. Aku minta maaf, okey? Kalau buat kau kecewa atau rasa tak selesa dengan kehadiran aku kat rumah ni. Kalau kau nak, aku boleh berhenti. Tak adalah sampai nak suruh kau berhenti. Cuma tak lepas ni, kau buat kerja apa yang aku bayang kau je. Tak payah nak uruskan hal lain termasuk suar dalam suami aku. Aku betul-betul minta maaf. Saya nampak awak masuk bilik saya tadi. Orchid dah cakap apa-apa ke? Tak ada apa-apalah. Saya tengok muka awak pun saya tahu, Seri. Saya minta maaf lah. Kebelakangan ni, Orchid tu memang pelik sikit. Ya, memang pelik. Awak tahu tak? Dia tanya saya kalau saya ni ada perasaan ke awak tak? Lepas tu dia sanggup nak terima saya sebagai madu. Terima awak sebagai madu? Ya. Saya pun terkejut dia boleh tuduh saya macam tu. Lagipun, kita dua pun memang tak ada apa-apa kan? Awak pun, takkanlah awak ada perasaan kat saya kan?
Saya rasa kan, Orchid saja je nak lamar saya sebab dia takut orang tahu pasal hubungan dia dengan Mikael. I rasa you boleh tambah stok baru sebab I yakin akan high demand. And Sufian pun akan buat new campaign, nak tambah shade baru semua. Kalau you suggest, saya setuju. Saya percaya you punya taste. Bila aku yang cadangkan, dia kata aku tamak. Bila Orchid, kau terus setuju. Kalau awak tak percaya, saya ada bukti. Lisa tahu pasal semua ni. Dia bagi tahu saya masa kita pergi business trip hari tu. Dia sendiri nampak macam mana Mikael dengan Orchid. Lisa tahu pasal semua ni. Kalau awak nak, saya boleh tolong tanyakan Lisa untuk awak. Cuma, awak jangan tanya Orchid tau. Sebab Orchid tak salah. Kadang-kadang kan awak, orang yang paling kita percaya tu sebenarnya paling pandai sembunyikan sesuatu. Orchid, Irfan dekat sini. I tengok you nampak penat. Photoshoot tadi okey? Okey. I tahu you tak okey. Nampak sangat you tak okey. You penat sangat dengan kerja ke ataupun ada apa-apa jadi dekat social media sekarang ni? Mungkin I terlalu penat sampai I hilang diri I. Itu je. I think you need rest. Maybe you boleh pergi bercuti. You boleh rehat and detox kejap from social media. I sponsor you. Tak apalah, kalau I nak pergi, I boleh pergi sendiri. Kalau I ajak you lunch, takkan you nak tolak juga? I tak sangka yang you bawa I makan kat tempat macam ni. Oh, sebab last minute kan? So, tempat ni je yang available. And I memang biasa dekat sini. Macam mana you boleh tiba-tiba kahwin awal? You ingat lagi apa I cakap dulu? Macam cakap lah, jodoh, ajal maut, semuanya rasa Allah. I sendiri pun tak sangka macam mana boleh kahwin awal. Tapi Alhamdulillah, I boleh bahagiakan keluarga I, adik-beradik. Dah lama you kenal Sufian sebelum kahwin? Tak adalah lama mana. I kenal dalam tak sampai setahun rasanya. Lepas tu terus kahwin. Jodoh kan? Actually, sebelum ni Sufian kerja apa? Sorry lah, I tak sempat nak kenal dengan Sufian sebelum ni kan? It's okay. Sebelum ni kerja dengan orang. Lepas kita dapat first baby, dia start to manage I. Tapi sebelum tu dia dah lah manage I sikit-sikit pun. Faham? Jom, kita makan. Sufian, please jangan. Oh, hebat permainan you kan? Rupanya you tengah keluar dengan lelaki lain dating dekat sini. You tak tahu malu ke keluar dengan klien? Sufian, I rasa you salah faham ni. Kami cuma... Salah faham apa lagi kalau makan berdua dekat kedai macam ni? Sufian, janganlah buat macam ni dekat tempat public. Kau buat apa kat sini? I keluar dengan dia, pergi beli barang produk. Lepas tu I singgah sini sebab I nak beli makanan untuk orang kat rumah. Tapi I tak sangka, okey. I bila nampak I curang dekat sini. I tak curang lah. You pun tak jangan tuduh I. Tak tuduh lah, ni I tengah record bukti ni. Ni, berdua. Sufian. Berdua. Stop. Jangan malukan diri sendiri macam ni. Kau tak payah nak ajar aku lah. Kau tak payah nak nasihat aku. Engkau pergi cermin dulu muka kau. Jangan keluar dengan bini orang. Dah, jom. Tak tahu malu ke? Aku dah warning kau kan sebelum ni kan? Jom, Sufian. Kau jangan buat lagi. Kau jangan keluar dengan bini orang lagi.
puas hati sekarang? Malukan ada orang ramai rekod I? I cuma nak bukti video you keluar dengan lelaki lain, itu je. You boleh tanya I baik-baik. Tak perlu buat drama macam tu. Lepas tu you rekod I untuk apa? Untuk konten you lagi. You tahu Mika itu siapa kan? I tahu dia siapa lah. Dia tu cinta lama you kan? Sama lah juga dengan you. You ada perasaan dekat dia kan? Sebab tu korang berdua pergi makan dekat kedai macam tu supaya orang tak nampak. Sufian, dah lah. Benda boleh bincang. Seri, kau diam boleh tak? Jangan campur hal aku. Tak payah nak lepaskan kemarahan you kat Seri boleh? Ni apa? Ni apa? You cakap dengan I, you pergi bungkus makanan je. Ni apa? Apa ni? Siapa yang rakam ni? Kenapa orang suka buat macam ni, Orchid? Ini tak lain tak bukan followers you lah ni. Daripada dulu nak kena dengan I, sekarang ni nak kenakan I dengan Seri pula. You ni memang pandai manipulate kan? Suka buat macam konon-konon you yang mangsa. Okey, tak apa. You ada video I, sekarang I ada video you. You tak payah nak cakap pasal video tu lah. You dengar sini. Sekali lagi you jumpa Mikael belakang I, jatuh talak antara kita. Hal bisnes I dengan Mikael, you tak perlu masuk campur. Biar I yang uruskan. Okey. Orchid, aku tahu kau tengah marah sekarang, tapi sumpah aku tak ada niat buruk pun. Seri, please. Aku tak nak cakap sekarang. Aku cuma nak jelaskan pasal video tu. Aku dengan Sufian memang tak ada apa-apa hubungan. Aku selamatkan kau daripada rumah tangga kau. Tolong jangan jadikan rumah tangga aku macam rumah tangga kau. Aku faham. Kau kecewa. Tapi percayalah, aku memang tak ada niat jahatkan kau. Tak apalah, kau ambillah masa untuk tenang, okey? Aku turun dulu. Viral pun. Yang mana satu? Video Orchid dengan Mikael tu ke? Yang caption ni lunch romantik dengan bini orang. Tengok. Silakan. Tapi kan, video Sufian dengan Seri pun baru juga kan? Laki bini tak guna, babe. Korang boleh tak jangan cepat sangat nak judge? Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Boleh tak jangan backup Orchid? Mana ada aku backup? Aku cuma cakap kita jangan cepat hukum orang. Tapi dah jelas Dain, Sufian yang rekod video Orchid dengan Mikael makan bersama. Berdua pula tu. Ya, Sufian memang salah. Tapi mana tahu kalau Orchid dengan Mikael makan sebab kerja? Ain, seriously? Buat apa dia nak bawa Orchid tu dekat tempat mewah kalau dia nak bincang hal kerja? Tapi kan, netizen pun jahat juga. Diorang cakap Orchid dulu pernah ada hubungan dengan Mikael. Syakira, boleh tak jangan tambah benda yang kita tak pasti? Ain, boleh tak jangan jadi terlalu baik? Kadang-kadang orang cakap orang yang terlalu baik ni senang kena pijak tau. Kita kawan kot. Kalau bukan kita jaga kita, siapa nak backup kita? Nak harap netizen backup? Tapi tak payah kot kita nak bersubahat dengan orang yang buat benda tak baik. Ya? Astaghfirullahalazim. Kenapa ringan sangat mulut Sufian ni? Saya pun tak tahulah Pak Long. Saya sendiri tak sangka dia akan cakap macam tu. Tapi betul ke kamu tak ada apa-apa hubungan dengan budak lelaki tu? Hubungan kerja je, tak lebih daripada tu pun. Sabarlah, Kit. Manusia ni kan kalau tengah marah, main cakap je. Lepas tu, nak tarik balik dah terlambat. Masalahnya, saya tak ada apa-apa hubungan pun dengan Mikael tu.
Belakang dia lagi lah, saya tak ada curang pun. Sampai dia nak keluarkan perkataan macam tu, macam saya tak ada maruah. Tak apalah. Nanti Pak Long nasihatkan dia. Dari dulu aku dah pesan dekat engkau. Jangan bagi muka sangat dekat perempuan tu. Tapi kau tetap kan nak layan dia macam puteri raja? Apa dia nak? Kau bagi. Engkau tu dah macam lembu kena cucuk hidung. Tengok apa jadi sekarang. Aku tengok dia makin lama makin berani. Engkau sabar dengan dia, dipijaknya kepala engkau. Kalau akulah, dah lama aku halau dia keluar. Aku bukan nak masuk campur hal urusan rumah tangga engkau. Tapi aku ni perempuan. Aku boleh bezakan perempuan yang tahu batas dan perempuan yang dah hilang hormat. Aku peliklah. Kenapa dia boleh keluar dengan jantan tu pergi tempat mewah berdua-duaan? Lepas ni dia buat apa pula? Check in hotel. Kau ni kan aku cerita kat kau bukan untuk kau sakit ke hati aku lagi. Aku tak ada niat nak sakitkan hati kau. Tapi kau ingat tak? Aku ada cakap dekat kau. Dia keluar bukan urusan kerja je. Dia keluar sebab dia tak nak buat kerja dalam rumah ni. Nak-nak dah tak ada orang gaji kan? Tapi engkau tetap nak backup dia. Kau cakap engkau tahu jadual dia. Engkau tahu dia keluar dengan siapa. Tapi bila dia keluar dengan jantan tu, engkau tak tahu. Betul tak? T, can we talk? Kalau you nak bergaduh dengan I malam ni, I nak minta maaf awal-awal. I tak ada tenaga dan masa nak layan you. I tak nak gaduh, I cuma nak cakap je. Sesok je lah, I penat. Sekarang ni you marah I ke atau you benci I sampai nak tidur asing dengan I ni? I penat lah, Okit. I nak tidur bilik lain je, bukan I nak tidur rumah perempuan lain pun. Sepanjang 10 tahun kita kahwin, you tak pernah layan I macam ni. Sebab I tak buat lah, you buat I macam ni. You yang paksa I. Mami, boleh saya masuk? Mami dah cakap balik terus tukar baju. Kejap lagi lah saya tukar baju. Mana Putri? Kat bilik. Daddy keluar. Tadi keluar pergi mana? Tak tahu, dia drop kita orang je. Nak makan belum? Kejap lagi lah saya makan. Mami, saya nak cakap something. Ya, cakap apa sayang? Kawan-kawan Saif semua tahu pasal video Daddy dengan Aunty Seri. Kenapa kawan-kawan Saif boleh Saif ke? Taklah. Diorang cakap Saif ni anak orang yang terkenal. Saif sukalah, Mami. Saif, perkara ni Saif tak patut dibanggakan pun. Kenapa pula? Dengar sini sayang apa yang Mami nak cakap. Mami nak Saif tahu apa yang Saif nampak kat social media tu tak semuanya betul. Ya, orang suka cakap pasal kita tapi orang tak tahu apa yang sebenarnya jadi. Tapi diorang suka video tu. Ya, walaupun orang suka tak bermakna video tu bagus. Sayang, ada benda yang kita patut simpan, ada benda yang kita boleh share. Mami tak nak Saif rasa benda tu benda betul, benda bagus. Okey? Dah, pergi tukar baju, Mami nak keluar. Pergi mana? Mami nak pergi jumpa kawan kejap. Lama ke? Kenapa? Daddy tak ada, Aunty Seri tak ada, Mami pula. Dia mengadu kat Pak Long kan? Bukan mengadu. Dia cuma minta pandangan je. Pak Long tahulah kamu tu tengah marah. Tapi cuba kawal sikit. Lapas taklik ni kan, bukan perkara main-main, kamu tahu tak? Saya tahulah apa yang saya cakap, Pak Long. Dia tu kalau dia jaga batas dia, semua benda ni takkan jadi. Sofian, Pak Long tak sebelah mana-mana pihak. Dalam rumah tangga ni kan, kita tak boleh tunjuk siapa betul, siapa salah. Kadang-kadang, sekap ego ni jugalah yang boleh buatkan keluarga jadi pecah belah. Baik.
Saif dengan Putri okey ke makan ni? Nanti malam, Mami order lain pula, okey? Mami masaklah macam Aunty Seri. Ish, abang ni kan Mami dah cakap. Mami sibuk. Mami ada kerja kat luar lah. Tak apa. Malam ni Mami tak jadi keluar. Mami masak ya? Mami masak sedap-sedap tau. Mestilah Mami masak saya sedap. Mami tak nak makan ke? Mami tunggu Daddy lah tu. Mami nak tengok anak-anak Mami makan je. Makan. Dia marah kat aku ke? Dia sengaja mengelak dari aku? You dah tengok dah video viral tu. Pasal apa? Jangan cakap Amira tak beritahu kat you Ma ni suka sangatlah ambil tahu pasal hal orang. Benda ni melibatkan company kita. Suami dia curang pula. Bukan. I pun ada dekat situ masa tu. You jangan cakap dekat I yang you buat marketing murahan. Bukan. Masa tu kita orang memang ada meeting lunch together. Biasalah. Netizen kan memang suka rekod-rekod video macam tu. Lepas tu viral kan. Kalau benda tu tak betul, mesti dia orang dah keluarkan statement. Kalau jadi lagi isu yang macam ni, Mama nak you gugurkan Okey. Daripada jadi duta kita. Aku Papa susah-susah tubuhkan company ni. Mama tak nak you jatuhkan tau. Faham tak apa Mama cakap? Glamour lah kau lepas ni. Kau ni. Aku datang sini nak jumpa kau. Bukan nak dengar kau sindir-sindir aku. Alah, relax lah bro. Aku kurang sikit je lah. Tapi siapa perempuan tu Cantik juga. Bukan yang kena dera dengan husband dia ke hari tu? Alah, yang kau post hari tu. Rupanya diam-diam ada niat lain. Tu kawan isteri aku. Tapi sekarang ni kau lagi famous daripada isteri kau lah. Sukalah kau sekarang kan? Sepatutnya kau dulu yang ke depan. Ni. Ni kau tengok ni. Kawan aku punya kawan. Kalau kau nak model untuk bisnes kau tu, kau boleh pakai dia ni. Kau tunjuk aku gambar apa ni? Kau nak aku jual lip matte ke kau nak aku jual benda lain ni? Hello? Kenapa awak nak kena cakap macam ni? Dia takkan boleh berhentikan awak. You pergi mana? Bawa sekarang balik. You nak I gaduh dengan you ke kat rumah ni? You dah suruh semua followers you post video tu? You nak tengok I post video I pula? I tak suruh pun. I pun terkejutlah hari ni viral. I lagi terkejut. Bila I dengar you pergi jumpa Pak Long, mengadu dekat dia dan cuba nak memburukkan I. Ya Allah, I tak ada pun nak burukkan you. I jumpa dia minta nasihat dia lah. Tak perlu. You tak perlu jumpa Mikael. Itu yang you perlu buat. Bos! Ya Allah, you rekod? You ni kenapa sebenarnya rekod ni? Kalau you tak salah, you tak takut pun lah I record. Selama ni memang I record pasal kita kan? Sekarang ni kenapa you tak pergi kerja tadi? Klien bagi tahu I yang you cancel. Kenapa? Takkan tinggal budak-budak macam tu saja. Sekarang you sedar betapa pentingnya Mak Melah dengan Seri dekat dalam rumah ni. You curiga pasal I dengan Seri sedangkan you ada hubungan dengan Mikael. Ya Allah, tak ada apa-apa dengan Mikael. Aizat, you stop jadi influencer.
Makanlah. Kenapa main-main dengan makanan macam tu? Aku tak ada selera lah. Mesti Lisa dah beritahu kau kan pasal aku dan Sufian? Biasalah, Orchid. Benda tengah viral. Influencer macam kau pula. Lagilah seronok dia orang nak buat bahan. Panaskan lagi social media tu. Tapi kau tak payah layan lah. Lagi kau fikir, lagi kau tak tenang. Ain, apa kata kalau aku berhenti jadi influencer? Apa pendapat kau? Ish, apa cakap macam tu? Ni kan kerjaya kau. Aku faham. Yang kau terkesan bila orang cakap laki kau ada hubungan dengan kawan kau. Tapi benda tak betul kan? Sebenarnya apa? Tak ada apalah. Kau tak kerja kali ni? Thank you tau teman aku. Taklah. Untuk kau, aku selalu ada time. Kempen ni kita dah boleh jalan cepat sebab Riz dah sedia ada and tim I pun dah standby. Okey, I dah tengok proposal you. Menarik. Tapi I kena jujur. Nama you sekarang tengah panas. Apa maksudnya? Video kat restoran tu, isu pasal keluarga you, kami tak nak ambil risiko. Itu my personal, peribadi saya. Tak ada kena-mena pun dengan proposal hari ni. Untuk you mungkin. Tapi untuk kami, image tu penting. Kalau you rasa image you penting, I ni akan merosakkan image you, kenapa you ada kat sini? Kenapa you agree untuk datang sini meeting dengan I, nak tengok proposal I? At the end, you tak nak bekerjasama pun dengan I? I datang sini sebab I hargai usaha you, Sufian. Proposal ni bagus. Cuma bukan dengan you dan bukan sekarang. Kenapa pula ni? Kenapa ni? Sorry, I kebetulan lalu sini tadi. Nampak kereta you berhenti. Ada apa-apa masalah kah?